Sultan Mahmud inilah yang telah bangkit pertahankan Melaka. Dari kota Melaka sampailah dia mati di Kampar. Dia berperang untuk memerdekakan Melaka sampai mati. Sejarah bahawa dia ini seorang yang hormat pada undang-undang, pada agama dia. Dia letak jawatan, tinggal jawatan, pergi cari agama, taubat. Kemudian pertahankan negara dia, berjuang untuk kemerdekaan daripada Portugis. Tak ada dalam sejarah. Yang ada adalah kisah-kisah buruk dia saja. Inilah yang berlaku pada zaman era penjajahan tersebut. Watak-watak yang hebat ini. Contoh Baginda Omar ni, saya baca sejarah dia. Ini sultan yang sangat hebat. Dia yang memulakan pemodenan di Terengganu. Dia yang bawa kemakmuran. Dia yang mengasaskan perundangan Islam ni di Terengganu ini. Tulisan-tulisan sarjana barat ini tentang dia sangat hebat sekali. Sehingga sistem politik di bawah pemerintahan dia disebut sebagai meniru cara British. Sistem yang berpusat. Sistem yang saya sebut sebagai sistem kekerabatan. Dia menempatkan ataupun mengambil seluruh ahli kerabat ini sebagai pemerintah. Dan itu sistem di negeri pada masa itu yang menjadikan institusi pemerintah ini aman, kurang ada konflik. Tapi bila masuk kuasa British, yang dia angkat adalah elemen konflik. Konsep seperti raja kuasa mutlak, feudal, perang saudara, sistem kerah, perhambaan yang menindas bahawa rakyat ini yang dibawa dalam tulisan-tulisan sejarah tentang sistem politik negeri-negeri Melayu. Walhal sebenarnya bila dikaji, elemen-elemen konflik itu seperti saya katakan, dia tak ada sangat. Perang saudara ni kat mana ada perang saudara? Hampir tak ada berlaku. Yang kita nampak perang saudara ini dia sebenarnya konflik keluarga yang saya kata hanya melibatkan keluarga saja. Kenapa benda macam ni British besarkan dan angkat? Supaya dia boleh tunjukkan bahawa institusi politik dan pemerintahan di negeri-negeri ini tidak ada sistemnya. Lemah, mundur dan menjadi punca kepada